lambang yang terbang, yang kebang, yang kembang. Mari duduk kita sembang. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf, Maafkan kami. kami lambat malam ni. Memang bang, episod yang pertama. Berapa kali nak ulang pertama? Tak lah episod apa pun. Minta maaf atas Ya. kelewatan. Ya. Ada urusan yang tak dapat dielakkan. Dia macam ni lah kami cerita. Kami cari quarters ni. Tapi kami pergi quarters yang memang ada orang duduk. Cukup celaka. Sebenarnya lokasi betul quarters yang dah ditinggalkan. Tinggal kan? Kami pergi quarters yang orang tengah duduk. Tadi kami sampai quarters orang penuh. Gila. Macam mana nak buat paranormal? Kami nampak dia duduk sini baju. Cukup celaka betul. Tapi tak apalah. Kami cari juga Kami cari juga. lokasi yang betul. Dan kita jumpa lah. Jadi Kita jumpa di belakang kami. Demi followers. Demi followers. Okey. Dia punya kisah kat sini. Rabun kan? Tak boleh tengok banyak cahaya. Okey, dia punya kisah kat sini tak tahulah. Yang orang bercerita, orang nampak Chocolate Hex. Chocolate Hex. Chocolate Hex. Sampaikan dia namakan quarters ni Quarters Coklat hair. Chocolate Hex. Ataupun kita cakap terus lah. Cakap terus lah, tak apa. Tak ada siapa terasa pun. Tak ada lah. Dah. Tak ada apa terasa. Dah. Quarters pocong. RM10. Pocong lah, quarters pocong. Silap pula. Quarters pocong. Pasal apa hang sebut juga? Pegang. Okey. 236. Okey. Okay, terima kasih semua Terima yang kasih, mana terima kasih. tunggu kami. Sebenarnya di poster kita letak 10.30. Memang kami dah berkumpul lah tadi. Betul. Pukul 8.30. Kan, disebabkan silap lokasi. Silap lokasi. Jadi lambat. Lokasi pertama yang kami sampai tu, quarters yang ada orang ni, Quarters ada orang. nak ke kawasan ni makan masa 1 jam. 1 jam. Bayangkan quarters tu dengan 4 guide pun ada. Kami kata nak buat paranormal apa, ni orang ramai. Gila. Jadi kami cari juga. Kami cari jugalah. Kami cari, kami risik-risik alam sebelah Betul, apa semua kan. Amir pun pandai bersembang alam sebelah. Ya, betul. Jadi dapat alamat Tak. Tadi kan kita pergi satu alamat ni. Saya komunikasi dengan alam sebelah. Jadi sembang lagi. komunikasi. Pandai, Tapi pandai. salah jalan juga. Salah jalan ke? Sebab alam sebelah kata dia pun tak berapa tahu kan. Area-area sini. Okey. Dia pun Jadi tak berapa faham. kami pun tak biasa dengan kawasan ni. So kita nak explore. Ya. Ikut lorong mana pun kami tak pasti lagi. Betul. Hampa ikut ya. Hampa ikut ya. Kami komen apa semua kami akan baca. 476. Terima Let's go. kasih. Terima kasih semua. Okey. Jom. Wolverine masuk live. Kita nak pergi ke mana ni? Kita nak pergi ke mana ni? Ni macam Okey, yang lain semua follow kamera ya. ada siput babi. Siput babi baru bukan babi. Share bagi cukup 1,000 ya, betul-betul. Terima kasih. Bagi Amir buka-buka kek. Siapa pelantau? Kau lambat live. Ni ada laluan ni. Dia lalu boleh depan ni sikit ni. Mana? Sana boleh depan dia sikit. Tak kenal. Laluan bahaya. Betul balik. Rumah tinggal. Pintu pagar tutup. Pagar tak tutup ni. Pintu pagar tak tutup. Dan Okey. buka boleh tutup. Masa tadi kami main, pintu pagar tu dah buka siap. Jadi memang buka siap. Buka sikit. Memang kami pergi buka bagi besar lagi ya. Okey. Tengok bulan penuh. Mana dia? Tu dia. Minta maaf lah kalau ada dengar lagu apa kan. Sebab di sebelah kawasan ni taman.
Ada lagu pop lah mereka pasang. Mereka buat konsert tu. Kami tengah mencari Laluan yang kenal. laluan yang nak masuk. Jom weh. Selamat. Okey, kita dah jumpa je. Kat tingkat tu ada yang duk parti. Okey, kita jumpa laluan. Sini blok banyak lah. Kita tak masuk semua blok lah. Kita masuk blok yang terpilih. Kat mana ni? Dekat quarters Chocolate Head. Lagu goyang-goyang. Okey, ada orang pun kita pergi tingkat di atas ni. Boleh kita kena pelan-pelan. Naik step by step. Waktu dia dari mana? Okey, dia mana? Taiping. Taiping. Okey. Baru mula. Kota semua. Okey. Main hong tau, okey, yang mana yang hong tau yang mana kau tahu sejarah tempat ni. Tolong kau bagi tahu tak? Boleh. Ya. Okey, kita akan pergi sampai sana. Kita akan pergi sampai sana. Kita naik batal. Kita naik batas. Kita tingkat bawah ni. Ada lagi atas. Dari atas. So banyak blok kat sini. Jangan banyak blok. Banyak blok. Kita tak boleh lah pergi semua blok. Ayolah. Kalau kita pergi semua blok, Kita takut jumpa hantu. dia sempat. Kalau pergi semua, takut jumpa hantu. Takut jumpa hantu. Kita pergi yang tak ada. Lebih baik kita jangan pergi semua. Baru kita tak jumpa. Oh, tak jumpa. Yang ni pun macam takut. Ni tak masuk Kita, orang. bila dah follower bagi lokasi kita, kita dah laksanakan. Laksanakan. Jumpa tak jumpa pun jangan cakap. Yang kami bukan cari hantu. Ni, kami yang duduk ni, kami yang takut. Kami tak tahu nak naik tangga penat ni. Atas lagi takut. Atas lagi takut. Lagi takut. Okey. Kita naik atas. Tak boleh buat tu. Mana tu?
Dia tahan kan. Si boleh atas ni. Oh, letak tangga. Dia yang tak ada beban tu. Kilo dia. Ui, dia. Okey, bayar ni. Bayar mula. Ha? So di bersebelahan. Sana pun ada satu blok ni. Dia besar lah quarters ni. Nama pun quarters besar. Ush, Wih, almari. cukup pedak ni. Aku belajar tadi. Almari. Kalau saya takut. Ush, laci. Laci ni. Kalau kita pergi ambil training kat DSOP macam mana? Dia SOP ya. Dia macam ni lah. Kalau saya tengok pada harga dia ni 30 tak lari. Ha? Betul. Oh, ini ada baik kan? Dia tak cantik ya. Ada orang. Dia tak cantik ya. Ada orang. Dia tak cantik ya. Ada orang. Tadi masa dia ke depan tu ada rasa. Oh. Amari elok lagi ni. Ha? Amari elok ni. Nampak rasa kalau kita tolak dekat marketplace, Ha? berapa harga? Saya beritahu tadi. Kalau yang kecil 30 tak lari, high 100 tak lari. 100 no? 100. Kalau lagu ni kita gerak barang nama, Ha? mereka tak begin tu lah. Tak bigil. Apa tak payah bigil. Kami jual barang ni. Tapi yang saya menakutkan di blok sana, sebab blok sana dia orang kata apa? Tak boleh masuk. Dia terpinggir. Hampa tengok. Ini bukan blok yang kita masuk ni. Bukan? Bukan tak? Bukan. Kita nak ke sana. Biar apa tu? Apa tu? Rumah apa? Zoom sikit. Takut yang boleh tu. Amir, suluh sana. Rumah apa? Jangan duduk di situ. Kuarter selama Taipin. Bukan SP. Baby. Blok sana dapat serap lagi. Blok sana dapat serap ni. Mungkin kita nak blok sana. Jom. Ulur. Tu dia. Dia satu blok ni ada 2 orang dulu lah. Ni dia kiri kanan dia. Besar juga lah no. Dia bukan jadi memanjang macam flat tu dah. Tapi tak ada orang duduk. Rumah pun tinggal orang macam Dah besar lah. Gayat weh, bahaya Melaka betul. Ya, betul. Ramai malam ni biasa. Kami penakut. Takut gila main 2-3 orang Alah, kalau hantu main macam mana? Kami takkan main 2 orang, 3 orang. Repek lah. Repek benda tu semua dunia tu. Dia.
Dia nak takut, biar takut orang ramai tu apa. Dress up macam operasi. Kami nak kuti. Baru tahu ke? Sekejap lagi kami nak pergi satu lorong. Lorong ni bagus kan? Tu satu Lorong ni macam. bagus kan? Kan? Tahu lah. Harap pelantar jangan sembang. Ada minyak gas pun okey. So kita nak pergi blok-blok. Kita pergi blok-blok. Uish, ni ya. Dia benda-benda abandonek ni. Dia memang takut. Abandonet orang. Abandonet. Abandonet. Dekat lah tu boleh tengok lift. Kami tak minat lah. Kami lebih minat mencari keseraman. Tapi tak apa, tak lagi kita akan tutup je lampu. Kita tutup lampu je. Di blok sana lah. Dalam pulau kau kan? Kami dekat Perak. Taiping. Quarters yang dah ditinggalkan. Lebih dari 10 tahun. Penting. So quarters ni mereka kata Depa lah kata ramai jumpa ni Chocolate Heads. Tapi kami tak cari Chocolate Heads tu. Kami nak main rasa seram ke tak seram. Tak jumpa. Tu macam ni lah Ustaz. Kau Ustaz ni. Ustaz. Usah kebun. Apa ni? Mereka kata kita usah kebun. Ramai. Seram lah. Itu pula dia seram. Dan memang tim kami ni tak pi seorang-seorang, tak pi berdua, tak pi bertiga. Orang-orang kami pi berempat atau berlima. Kami bukan satu tim yang berani sangat pun. Kami penakut. Berapa orang malam ni? Malam ni lebih kurang 2 orang. Keriau lah. Hantu dengar tapak kaki Amawi memang hilang. Jadi di mana tadi? Abang masuk kat mana? Jadi jam sudah lah. Sini ke? Tak tahu? Tak, yang dia panggil Hamdi, Hamdi mana? Sini? Ke sini? Ke bawah? Masuk sini bawah. Dia bau tukang tu besar. Dia atas. Di atas je. Kita pergi ke blok pula. Blok pula. Dia setiap blok sama lah. Dia punya patient ni. Dia punya patient sama. Tour building kan ni, dia bukan tour building lah. Sebab orang kata kat sini ada chocolate hang. Jadi kita main lah. Kita main ni bukan nak cari chocolate hang. Kita nak tengok seram tak seram apa ni. Tapi aku cakap tu lah. Dia kalau tutup lampu semua, telok tandai je lah. Ada rasa sikit lah. Nampak saya, kita pergi blok sana, kita naik paling atas, kita tutup lampu. Okay, saya nak ulas satu benda. Apa? Saya tak kenal dia ni siapa. Siapa?
Dari tadi Ni, saya tak kenal dia siapa. Betul. siapa? Dia tak bayar. Daripada dalam kereta tadi saya tanya dia siapa? Ni dah. Okey, nak tanya. Bantu aja. Oi, safety. Nak balik enjin. Apa lampu JPJ dia sini? Nak balik enjin senang. Nak suruh siapa dia pun. Tapi tak apa. Safety first. Balik enjin. Dia nak bagi cerah kat usaha sana. Nak cerah tunggu esok siang. Okay, jadi kita pergi blok sebelah. Tak, mana nak keluar kan? Kalau yang ini perlu apa ni? Kita main ni tengok ni. Ni kita main. Kan lah? Tak tahu. Ini, adakah kita sesat? Ini dah finish. Tak tahu. Pulak mana? Dia pergi ambil kedai. Blok dengan Ini pun. Allah. Tengok bawah lubang. Jaga lubang lah, jaga lubang. Lubang ni kita kena jaga. Dia bukan sebab apa, takut. Kadang-kadang pasal lubang ni kita boleh lupa. Sebelah ni dia masuk kan. Dekat Taiping quarters cikgu tinggal dekat Taiping. Boleh search lah quarters pocong. Screenshot kalau ada nampak apa-apa. Tadi kita masuk sini. Ni kita dah masuk. Ya, tu dalam plan. 99 mansion tu dalam plan. Kita akan masuk sekali lagi. Masuk kali kedua. Hala balik ke kanan. Oh, ni cahaya lampu. Oh, besa api dah. Mention dah. Mention 99 kamu besa api. Yang ni bukan mention. Yang ni quarters. Cuma kita tak tahu quarters ni macam mana kan. Masuk situ nampak seram. Tak, kalau orang tengok belakang tadi kami masuk pun nampak seram juga. Nampak sama lah. Seram juga. Sebab quarters ni dia orang dah tak duduk lah. Lebih 10 tahun lah. Okay, kita nak ke mana Boy? okey. Kita nak ke mana? Kita ronda atas sekali lagi lah. Kita nak pergi blok sebelah kita nak ronda. Pergi dah kali. Satu lagi. Blok belakang. Kita pergi ke blok lagi satu. Okey. Sebelah sini juga, sebelah sini juga. Tutup lampu. Siapa yang boleh tutup lampu, tutup lampu.
Tengok lah, online. Tengok. Bang, kamera tak bawa. Kita tutup lampu ke bawah sebab tak mau bagi orang kacau kita. Ni bang ambil. Kepala table orang. Kita tak orang baik, orang kacau kita. Lepas sini kawasan kilang. Kalau ambil seorang satu rumah nak buat live je lah. Besar tu. Tempat ni pun melawak. Tempat ni memang besar. Ni, jauh. Ini blok yang tadi kita nampak. Blok yang tadi kita nampak. Blok yang tadi kita nampak. Guru, jangan guru. Awak tu slide kecil sangat. Kalau besar sangat bang, dia takut jadi siang tak ini. Dia eksplorasi malam ni dia kena agak seram sikit. Walaupun kami semua takut, tapi seram tu kena ada juga. Fendi Bani apa kata? Sebab dia bukan orang. Siapa kata tahu? Siapa kata tahu? Mengkarung. Sebab dia yang dicipta separuh-separuh. Alam sana sebelah separuh. Jadi macam ni. Kamera saya. Dia tak kira. Kamera saya kot lah. Tutup bawah sikit. Ada rasa aura negatif tak? Okay, buat masalah ni saya tak rasa apa lagi. Memang ke apa kan, saya tak rasa lagi. Ada kedengaran. Dia nak suruh kita masuk sini ke? Ada bunyi ni. Ambil tengok atas tu. Ada apa? Okey. Mungkin burung kot tadi. Okey lah. Tapi saya rasa lah kat belakang sana pun sebab dia hutan. Pasal apa dengan hutan? Bila hutan? Hutan ni abang dah tahu lah. Tak ada siapa duduk. Jadi? Tepi lah tak ada siapa duduk. So? Tak ada apa. Jangan duduk suduh ingat. Jadi nampak orang berak. Siapa nak berak kat sini? Terima kasih bagi. Terima kasih bagi. Lalu belakang tu Habis Jaga lubang. Lubang jaga guys.
Ini lubang ni memang ni kalau kena ni. Cucuk jubuk lah. Hitam ni. Ni saya rasa mungkin ni tempat tong sampah. Oh, ni kawasan belakang. Kawasan belakang. Dua belakang dia jalan. Guys. Oh, tempat ni kalau buat filem seram tu tu. Awi pun dah mula cari hantu. Dia tak cari hantu. Kami tak mencari hantu. Kami merasai keseraman suasana di sini. Tidak mencari tapi merasai. Mungkin ada follower baru yang baru masuk kita punya live ni. Dia pun tak faham kita punya konsep. Ya. Dia pun ingat kita ni sama macam tim-tim yang lain. Yalah. Padahal kita punya konsert ni. Konsert. Konsep bukan konsert. Okay, kata apa ni? Sebut konsert. Konsep. Yang betul? Konsep. Tak sama dengan orang lain. Tak sama. Apa yang tak sama tu? Maksud dia macam orang lain. Orang lain nak cari hantu sampai ada yang pakai prop. Dan kita tak. Sebab kami tak suka buat sesuatu yang boleh mengundang bahaya balik. Jadi sebab kami penakut. So kami takkan buat barang-barang tu. Duduk sini sempoi. Bahaya ni takut. So kami akan pergi lokasi yang follower kami bagi. Cari yang keliru. So kami akan pergi merasai seram. Betul ke tak betul kawasan tu? Tapi kalau dalam kita duk cari itu tiba-tiba ternampak entiti ke, Terdengar apa sesuatu ke? Itu kan rezeki kami dan juga hampa dalam ni. Terbau sesuatu ke? Itu semua rezeki. Okey. Kita kata nak pergi cari saja-saja, kita tak buat dia. Kita takkan seru. Kita takkan seru nak. Kita takkan seru, kita takkan pakai prop, kita takkan uji nyali. Betul? Tak ada. Tak ada. Itu bukan konsep kami. Betul. Hampa nak kata apa pergi ramai-ramai, apa mana hantu nak keluar, memang hampa pergi lah. Kami bukan cari hantu. Yang tu kami nak rasa tempat yang seram orang beritahu kat kami. Tadi saya ada bau sebab saya duduk dalam toilet. One Tiger, hidup One Tiger. Tu nampak ada peminat One Tiger. Ada peminat One Tiger. Mana One Tiger bah? Jadi malam ni orang kata apa? Ni Buat masa ni ya Bawi. Bawi dah rasa apa? Di area sini lah sekarang. Sini lah. Okay. Actually. Wow. Apa tu? Actually Bahasa itu maksudnya Abawi geli lah. sejujurnya. Actually. Bukan actually. Actually. Betul lah actually. Actual. Excuse me kot. Excuse me itu macam sakit perut. Betul lah tu. Actually ini dia sejujurnya. Sejujurnya. Okey. Apa dia? Sejujurnya. Saya masih lagi belum rasa sesuatu yang negatif lah. Belum ada lagi. Meremang ke apa ke, ataupun bau sesuatu ke, dengar sesuatu ke. Belum lagi. Belum lagi. Mungkin kita kena naik di atas. Kita akan masuk lagi satu blok. Okey, blok ni. Sebelahan kita ni. Oi, dia tahan. Kita akan naik sampai atas. Ni apa tengok sendiri. Apa tengok sendiri. Dia pun mula berdebat ayat. Kita akan pergi naik. Cukup lah untuk satu blok ni. Kalau kata kita naik semua blok, sekali hampa kena dukung aku turun. Itu masalah. Dari satu saya tak benarkan lah semua blok. Fikir lah habis-habis. Saya 115 kilo. Siapa nak sanggup dukung saya turun? One Tiger dah. Susah. One Tiger. Komba lah. One Tiger. Okey, tanpa melengahkan masa, dipersilakan tetamu Tapin. Amir. Saya tak boleh masuk dulu. Siapa? Sebab saya jenis cepat terkejut. Oh, cepat terkejut. Saya cepat melata. Cepat melata. Lagi bahaya. Jadi Kita suruh kameraman. siapa yang rasa boleh masuk dulu? Asal kita suruh kita punya Komando. Nampak? Dengan beg gila-gila. Di belakang ada ghost. You bawa tu kat pinggang. Gila. Gila, tak ada saiz. Longkang. Aduh. So dia blok sama. Dia punya kawasan. Dekat ada sama.
Ni dia pabrik besi ni. Besi frame dia pabrik jual. Nak dia ongkos dulu. Oh, betul ya. Dia pun tahu sini. Habis besi pun tau. Asal besi semua jual. Ada orang tanya saya bilang. Tak ada kerja ni bilang. Pagi kami kerja. Pagi kami cuma kerja. Malam juga orang tanya. Ya. Tadi kami semua kerja. Kami ada kerja hakiki kami. Kalau kata kami tak ada kerja lain, siapa nak salah kami? Asal tempat ni tu ada satu video tentang halau dia orang buat puja-puja. Tempat ni gila tengah. Okey, faham. Okey, baik. Faham. Okay. Ada orang terlek. Lek. Oh, sini kuat ah. Asal tekanan. Asal nafas susah. Jom kita masuk rumah buyuk rumah. Sejuk sikit ya. Ini dia ada rasa sikit. Okey, ambil bilik dah. Ha? Dah. Saya seorang ambil itu. Tak apa. Saya masuk bilik yang ada orang. Ini dia ada di depan di sini. Okey. Di blok ni tingkat pertama. Jadi kat dalam. Okey, blok ni tingkat pertama ada sedikit asap. Dia punya usi-usi yang tangkap kepala. Sikit. Ada sikit. Dia tak kuat sangat. Tapi ada. Walaupun kecil, walaupun sikit, dia asap. So kita naik ke tingkat yang kedua. Kita kena pantai. Macam apa suggest. Suggest ke suggest? Suggest. Bukan suggest. Suggest tu tak lupa barang. Oh. Fendi jadi dah ya. Fendi kalau dia nak whack tu apa kena faham-faham ah. Apa kena faham-faham ah. Fendi kita punya sensor lah. Kita main sensor. Sensor dia kat jubok. Fendi tu bukan kaki banyak. Dekat tapin. Aton ni. Kita hari ni. Okey, kita try masuk bilik ni. Banyak barang lah. Bilik ni macam banyak barang. Macam orang bongkok kan. Oh. Ada nampak bayang tadi. Bayang kita ke bayang dalam? Tak apa. Kita masuk dalam sekejap. Hai. Kemas dia macam ah. Hai. Kemas dia macam ni. Subhanallah. Allah. Orang susun elok ni. Cari apa? Atas sini sebelah je. Dah. Cari apa? Kot lah. Mereka simpan magic tisu ke apa kan? Oh, nak tahu. Saya tak payah order dah. Tapi sebab di sini ni ada potensi projek ni. Dia sebab apa sini ni dia boleh ada satu skill. Ada boleh kat sikit? Sini satu skill. Sini tempat buat pot ni. Sini pot ni. Sebab dia pot kemas elok. Mesti ada penyapu ni. Ada penyapu lagi geng. Nampak ada bilik, ada pelayak ni. Bilik. Apa kat atas? Buat bawah kata. Ini tempat garan. Takkan abang model kat atas. Okey, ni level yang kedua. Level yang kedua kita ada
Dia ada berapa level ni ya? Dia lebih kurang 480. 480. Jadi kita tak boleh masuk sampai 480. Kita boleh masuk takat 400 ya. Dia lebih kurang ni, sama kan? Dia punya design dia sama. So kita nak tunjuk semua hampa boring kan? Biar apa tengok muka saya kan? Belakang yang polio ni. Oh, ini view. Ya lu. Belakang ni hutan lah. Saya pun tak pasti yang dah tinggal kawasan ni berapa lama. Tapi katanya ada yang kata lebih dari 10 tahun lah. Kelihatan ni. Ui, apa tu? Ini apa tu? Dia cakap bunyi. Oh. Siapa bangun ni? Siapa apa ni? Cuba dengar. Ini view. Ini bunyi je lah. Bukan bunyi tu. Ini bunyi orang jelek. Atas. Ha. Ada tak? Ya. Kalau dengar kena naik dulu lah. Bagi dia naik dulu apa-apa dia kena. Oh, Ha. dia macam penebak lah. Harus elektrik lenggak dah dulu lah. Atas ada lagi. Tak. Yang tu bumbung. Atas orang panggil loteng. Flat ni macam tak habis-habis. Setiap kali kita diri dalam mesti ada lagi tu. Eh, Orang ni apa tu jerit? bukan. Ini orang cari. Dekat atas ada Lusha. Kat mana? Kami tak nampak. Ikut kajian Bawi yang You buat flat. Orang ajar kamera tunjuk dia buat apa? Musibat. saya nak tanya kat Amel dengan Bawi lah. Ikut kajian, yang ni tempat apa? Yang ni, Ada di bawah ada pintu. yang ni tempat buang sampah. Betul. Ini besar sangat. Ha? Weh, takkan cepat buang sampah. Tempat buang sampah. Sebab sampah orang dulu besar. Ambil tu. Tolong mak weh. Okey, geng. Okey. Di dalam bilik ni. Mai semua mai. Di dalam bilik ni. Tahu. Okey. Satu-satunya bilik yang kami masuk bau kapok. Ni betul yang tadi pun. Bau tak? Apa bau ah? Lalu belakang. Dulu belakang. Bau ah? Bau kapok bangun. Kuat. Ya, agak kuat. Kuat. So mungkin Mungkin ni pot dia. mungkin ni lokasi dia. Siapa lagi ruang tu? Blok yang lain tak bau. Yang ni dulu. Blok ni bau. Ni. Ha? Bau ah? Belah buat tak? Bau tak sebelah? Okey, kalau depa kata kalau bau macam ni dia boleh coklat hack. Ya. Coklat hack. Oh. Bau macam ni kan. Bau kapok bangun. Ya. Bau bakar bangun. Itu hantu kubur. Ada orang tu puja kot. Ha. Iban. Ya. Wah ni. Ada sikit pening kepala. Okay, Zat. Tekan. Ui. Nyentuh. Saya dapat rasa. Tapi memang bau kapok bau kuat ni. Jadi boleh jadi apa yang orang kata kat kita tu bau dia ada betul. Mungkin. Sebab bau dia agak kuat. Ni bau dia kan. Bau dia. Oi, masuk dalam lagi kuat bau ni.
Nampak papa screenshot. Dalam ni. Wih. Kuat weh. Bau buat ni. Bukan. Kuat. Dia main sekali-sekali kuat tau. Dalam ni lagi kuat ni. Apa dalam ni? Okey. Lag sikit lah. Lag sikit. Tapi bau dia tak hilang lama ni. Okey, abang ni. Disebabkan sini bau kuat, kita mesti di sini dulu. Ya, kita tutup. Kita tutup langsung Ustaz. Okey. Okey, kita tapak kat sini. Kita tapak di sini. Okey. Kerusi. Ini untuk lampu terang. Atau ujung. Bagi dia bangun. Ni lampu sini lah. Ni lah. Sini. Buat. Sini. Kena pakai lampu. Jangan ambil kursi dia. Ya, dia apa ni? Dia berkeput dia ambil kursi dia. Tu dia. Oh, yang buat. Oh, ni orang. Kuat beli apa? Sepanjang kita sampai sini tak pernah tak bau. Tak lekang ni, ambil lah. Tak Blok lekang. ni, blok ni saja. Blok ni saja. Dia akan bunuh. Ha? Dia akan bunuh. Ni blok sebelah ni. Ruang sebelah. Ha. Lalu ada. Bisa dia. Tak apa. Aduh, sini lagi nampak. Saya tak boleh masuk dulu je. Buat benda yang selamatkan saya tu. Alah, tak dekat. Tak sabar. Keluar. Keluar balik pun. Semua tak keluar. Macam macam Wolverine tak. Cerita dia sebenarnya masa mula-mula nak main kan, macam kita mula-mula nak main sini, kita pun tak tahu, tak dapat pastikan cerita betul apa di sini. Sebab kita dengar-dengar saja, kita tengok-tengok, kita pun ada orang bagi dan kita tengok-tengok dalam media sosial lah. Dan mereka kata di sini memang ada cerita hack. Tapi daripada kita start tadi, daripada kita start daripada mula tadi, memang di blog sana tak rasa apa-apa. Tak ada apa. Daripada atas sampai ke bawah tak ada masalah. Tapi masalah dia bila datang sini ni, bau kapal baru ni. Masuk tu yang baru. Bapak kami. Dan salah seorang kru kami ni, dia ustaz. Ustaz Dui nama dia. Ustaz Pidui. Dia memang ustaz betul dekat bimbing. Ni bukan lawak, dia ustaz betul. Ustaz Dui. So kita minta dia check tadi. Apa barang sebenarnya yang baru bapak pakai ni? Adakah sekadar baru ataupun ada jenis isi sendiri? So bila dia check, belakang saya ni di sebelah ni belah kanan. Atas bumbung dia dah barang tu dulu. Coklat hack. Coklat hack. Tapi saya kata kat ustaz tu, tak apa, biar dia. Kita pun bukan nak jumpa dia. Kita dah tahu pot dia ni, kita duduk kami lah. Tapi Suara slow betul lah. suara slow lah. Sampai dengar Puan okey lah. Suara slow lah, bergemar lah. Okey punya, kuat. Dia bergema. Ustaz, bilik. Bergemar lah sikit lah, sorry sebab kita tak pegang mic. Sorry. Okey. Anjing pun dah start mengalunkan lagu. Panglima bertaji. Assalamualaikum, selamat malam. Tu atas shilling ada macam benda tengok. Ha? Siapa yang komen? Kat lubang. Panglima bertaji. Wow. Okey je, terima kasih.
Kat lubang. Macam ada mata tengah tengok. Kalau hampa ada nampak apa-apa, hampa tolong komen sebab saya memang tak nampak apa yang apa. Kami bukan kaki yang boleh nampak. Saya kalau nampak pun saya tutup mata. Gila. Semua je lah kat rumah. Terima kasih Fazli. Terima kasih. Okey, yang mana baru masuk, kita dekat quarters kosong yang dah ditinggalkan. Okey. Lebih dari 10 tahun. Lebih boleh tutup. Lebih. Dekat kawasan Perak lah. Jadi, saya nak share. Perjalanan mula-mula kita nak main sini pun dah ada halangan. Apa halangan? Halangan pertama, kita set untuk sampai sini awal. Oi. Itu kecil tu. Okay, kita set untuk sampai sini awal. Jadi tak boleh juga awal. Betul. Ada halangan. Ada halangan. Orang kata apa? Roti canai lambat. Roti canai Macam-macam lah. Dah habis makan roti canai. Ada seorang lagi order lagi. Order lagi. Kena tunggu lagi. Tunggu ustaz Tunggu ustaz. Lepas tu Ustaz Bidul ni dia kata pukul 10. Kami tunggu sampai 10.30. Tak, dia memang pakai, kalau dia pakai jam apa tu, orang kata apa, Quraisy punya jam. Quraisy punya jam. Quraisy punya jam memang dia lewat sikit. Sebab tu dia tak main pukul 10 tepat. Jadi kami pukul 11 dah ni. Pukul 11 baru kami boleh bergerak sebab nak tunggu seorang-seorang kumpul satu tim kan. Lambat. Itu dah sepasal. Dan pasal dah. Pasal yang kedua pula. Apa pasal dah? Kita pergi lokasi yang salah. Ya. Dia tak mau bagi kita sampai awal sini. Dia nak bagi tepat-tepat kita sampai cukup. Kita pergi satu quarters juga. Ya. Tapi quarters tu di kawasan lain. Okey. Berdekatan juga. Cuma quarters tu dah dihuni oleh orang-orang yang nyata ni. Apa masalahnya? Kita nak buat parlimen macam mana? Saya tengok tadi, dia tu dengan bini dia duduk sedia baju. Habis? Baju apa ni? Baju dia lah. Lepas lagi bini punya baju. Ingat baju dalam. Takkan kita nak masuk buat orang-orang? Mana boleh. Mana boleh, tak boleh lah. Jadi di situ saya dah nampak yang ni tak cantik ni. Betul? Dia bagi halangan. So kita memusing kawasan semua 3 kali. Macam kuat ni. Baru boleh buat tau. Baru dapat bawah. Kalau hampa boleh bau lah. Yang boleh siap lah. Boleh siap lah. Ustaz bila tolong check Ustaz. Kuat makin kuat bau ni. Ini tak cantik kan? Ini main time-time tak cantik ni. Jam rush. Ada. Abang Min minta tolong ampakkan kaki sikit. Geng temerik. Tak boleh. Tak Dia boleh. sebab paha belara paha. Okey. Ini umpama satu gunung. Ini gunung. Di tengah pertengahan gunung tu, dia ada titik. Serang kan. Ada bunyi serang macam ni. Kita buka rumah nak boleh kan? Relax lu. Kita sampai sini tadi ke orang. Siapa boleh ingat? 12 12 lah. Kita kata 12 lah. 12. Jadi kita akan stay sini mungkin sampai ke 1.30. Dah. Subhanallah. Relax. Dia nak main. Tu kelawar ni dia. Kalau hutang kelawar. Mana ikut ni Ustaz lah? Okey. Ambat. Kelawar lah langgar tu tak ada. Sini tak ada kelawar. Kalau ni seorang pun tak cukup tanah dan lari. Kalau saya seorang, bukan kata di atas ni, masuk jalan ni pun belum tentu. Ustaz? Okey. Apa dia? Ustaz abang. Tak. Nak beli ni nak masuk sini semua?
Lawak baru lalu atas kepala. Lawak. Ha? Betul kalau lalu dia aku nampak. Tapi takkanlah sampai Tapi kira kelawak tu kau buta pui ya kalau dia nak bilang tak barang-barang. Main itu bang. Tu. Main. Tu bang. itu spy lah tu. Ku atas shilling. Saya rasa macam tak cantik lah belakang. Belakang. Main lagi tu. Sebab cerita dia baru. Bila kita dah sampai di sini, dia punya tak cantik dia. Atas ni ya. Atas ni dah bawa kita dua cerita tak eh? Tempat ni memang ada. Okey, Amir main depan Mawi sikit. Tak apa, stay je. Nampak ada rezeki. Tempat padu. Angkat kanan-kanan Sat Amir, Sat. Angkat kanan-kanan. Tak nampak kan? Masuk dalam pun. Ya. Bulah X kalau kacau tempat dia ikut sampai balik. Dia cari orang rumah. Ha? Cari orang rumah. Cari? Orang rumah. Orang rumah? Rumah sangat. InsyaAllah. Ustaz, kita punya ustaz tolong Ricky. Sebab kita rasa macam dia terlalu dekat kan ni. Dah memang dekat ni, belakang dia. Bilik ni, bilik kecil. Jadi Tempat ni. Okey, settle. Kita punya ustaz dah settle kan kita punya urusan. Amir gelak. Nampak baru boleh gelak awak. Cukup tak guna orang yang pendek ni. Dandang tu. Boleh je insyaAllah. Ya, tadi ada belakang Amir. Betul, dia belakang ni. Dia belakang ni. Yang kita buat podcast ni pun, Abang Kai ni pun tak ada macam tak ada belakang orang lain ni nak cerita. Dah, yang Panglima Petaji tu siapa tak main ikut kita? Ui, kalau Abang Fatimah Petaji ikut, lagi jam tu. Siapa? Dia orang lah. Memang dia orang. Masalah dia nampak tu bukan orang lah. Kita gunakan dia untuk masuk tengok dalam sebelah. Guna dia. Guna dia. Dia kononnya dia orang perantara lah. Dia perantara. Bukan kita nak guna-gunakan dia. Tapi dia segak. Dia je. Dia macam siapa? Dia lebih kurang macam Andy. Bukan. Johnny Liver. Johnny Liver. SMB bukan Johnny C. Johnny Sinjong tu kan. Dan Amir kelak. Okey. Amir. Disebabkan ustaz standby belakang saya. Sebab tu saya berani bersuara. Nampak? Dia korang ajak. Saya pun. Tunggu saya. Tunggu lagi. Saya pun. Okey. Apa pendapat hang? Dari kita sampai tempat ni. Sampai kita duduk kat sini ni. Okey, mula kita sampai tempat ni. Ustaz, ni kalau bawa Syak Maidin best juga. Ni pasal apa sebut mata saya? Macam apa nak kena bawa dia main tempat gelap-gelap macam ni? Tapi okey juga. Okey juga. Okey, Angin teruskan. Apa dia tadi? Soalan apa tadi? Apa yang hang rasa sepanjang perjalanan kita main sini? Okey, masa kita main tu semua berjalan dengan lancar. Tapi adalah dia main dugaan tadi tu nak kita pergi kuartus orang duduk. Right. Ada Pak Guide orang nak buat paranormal duduk. Tapi tak apalah, sampailah kita menjumpai tempat ni. Bila kita turun, disebabkan kawasan ni ada taman. Tapi ini blok yang last kan? Blok last kan? Blok last. Dia ada dekat 4 blok. 4 blok, 1, 2, 3, 4. Dan di sebelah sana ada taman. Jalan besar, taman, ada bengkel, Okey. ada perumahan orang. Sini hutan. Okey. Sebelah kiri kita bukan? Di belakang kita ni hutan. Okey. Masa mula-mula tak ada masalah. Sumpah saya cakap masa mula-mula memang orang kata apa, daripada kita di bawah sampai kita duduk di atas tak rasa apa langsung. Tak ada apa. Saya nak confirmkan benda tu bila Abang Awi sendiri pun kata. Jadi hang suka guna apa yang saya cakap? Saya memang jenis tu. Saya akan cerita apa yang Abang Awi cerita. Dia bila hang sembang ni, saya teringat boleh tu seorang. Tak payah ingat. Masih bang? Masih bang? Benda dah tak ada. Oh, tak ada orang kan? Tak ada apa-apa kan? Tak ada.
Okey, terima kasih Ustaz Terima kasih Ustaz. kerana menghalau coklat Hex sehingga hilang bau kapok bakul. Yang ada ni aku duk bau Fendi Dan bau mulut kawan-kawan ni. Okey. Lepas tu bila kita sampai tak ada masalah. Tapi bila kita ya kan tadi masa nak naik saya kata macam ada orang menjerit kata. Okey. Dia tak percaya orang menjerit. Tapi bila kita sampai kat depan ni memang itu tak tipu lah. Memang kita tak tipu. Memang bau kabut-kabut. Saya lama tak bau kapok bakul. Sebab saya teringat balik apa yang Panglima Petanji cakap. Saya teringat balik apa Betul. yang dia kata podcast. Betul minggu depan. Bila ada bau bunga, maksudnya Cik Bonti dekat. Cik Bonti ni dekat kalau kita bau bunga. Tapi kalau kita bau kapok bakul, maksud dia coklat Hex ni dekat. Yang dia paling tak cantik dekat 10 minit. Coklat Hex dia bau. Lepas tu bunyi pula kat belakang. Hei. Lepas tu? Mula-mula saya nak rate tempat ni 5 lah. Bila dah jadi macam ni, saya rasa macam 10 ni. Okey, sebenarnya dia bagi suara menjerit tu, Dia panggil. dia nak umpan. Dia nak umpan kita naik. Untuk dia hidup. Dia nak umpan kita naik. Nampak nak 5 nak bagi. Dia nak umpan kita naik. Dan bila kita dah sampai di tempat dia yang dia bongkar ni, dia nak apa? Ni apa tengok buat leceh. Ni kawasan aku. Dia bagi hint kat kita, dia bagi bau. Bau kapok bakul. Bukan sikit-sikit lah kan. Bau kau kapok bakul. Ni tempat aku lah. Jadi kita pun bau-bau. Ni benda ni. Nampak automatik nampak. Automatik lah. Tempat ni dah barang ni. Terus kita ni jadi macam seria dengan dia. Jadi takut tu kan. Okey, ni pendapat saya peribadi. Silakan. Boleh? Itu pendapat kau ni. Marah lah. Tak apa. Saya pendapat saya. Boleh? Boleh, silakan. Berani kan aku? Tak boleh. Okey. Niat asal kita bukan nak cari dia apa. Ya, betul. Bukan kita nak tengok dia apa. Betul. Merasai. Tapi kalau kata hampa nak abang kat kami yang ni tempat hampa dan hampa nak kami ni takut dengan hampa ataupun nak tengok hampa, sorry, itu bukan tujuan kami. Ya, betul. So kalau hang nak duduk atas bumbung ke, hang nak duduk bawah tanah ke, hang nak main ke tepi kanan ke, itu terpulang kat hang. Yes, tempat ni tempat hang. Tak, jangan lepas dia bukan itu. Dah, saya kena berinteraksi dengan kamera. Cakap tu dekat aku kan dia. Saya orang seni. Anda suka emosi kau. Kadang-kadang saya suka emosi. Bukan kadang-kadang lah, gerak buat lah. Anda marah hamil kau. Dah, benda ni pun saya tak mau panjang-panjang. Balik dia pusing dulu ni. Jadi memang confirm ni tempat mereka. Suka hati mereka nak main ke mana. Dia pun buat. So biar pergi kat mereka. Jadi kita guna kaedah kita yang kita daripada awal perjalanan tu, kita bertalaki, bertawasul dengan siapa. Kita pagar diri, kita baca apa kan. Kita yakin dengan apa yang kita baca dah. Kalau kita yakin, kita tanya. Lainlah kalau orang tu tak mandi hadas ke apa ke, dia akan ada something wrong. Dia akan takut. So kita tengok muka kru kita kat belakang kamera. Ada yang bukan takut. Macam pasal. Elak landas semua senyum. Dah masalah pasal apa dia seorang pakai baju biru. Itu tanda tak mandi hadas. Baju hitam tadi lap dah. Panglima Petanji. Okey, clear, tak ada apa. Terima kasih. Steady, betulkan niat. Terima kasih. Itu yang kami pegang. Mereka mula lagi berdebat. Orang kereta memang macam tu. Wajak. Bawa balik. Abang Wi macam pelakon X-Men tu. Bukan? Saya pelakon Iron Man tu. Bukan X-Men. Bawa balik. Dia main balik. Video okey Bawa balik ni. Dia baru main balik. Tempat dia orang IBN. Tempat dia. Jadi bila saya keluarkan statement macam tadi tu, statement saya tu menggugat dia. Betul ya? Menggugat dia sebenarnya. Yang pergi gugat dia. Bukan. Kita bukan cari dia. Jangan disuluh sangat atas-atas tu. Takut dia jemil kepala. Jangan disuluh sangat. Mengkarung dia mesti ikut balik punya
Dah, macam mana hang boleh confirmkan barang ni akan ikut kami? Kecuali itu barang tu. Sebab kita bukan kita nak cakap besar. Ya, betul. Kita yakin dengan bacaan-bacaan apa yang kita baca sepanjang perjalanan kita main sini. Apa yang Allah turunkan, apa yang ulama-ulama ajar, apa yang Nabi ajar, insya-Allah kita amal. Bukanlah kita cakap besar betul. Tapi yakin kita tak mahu lari. Kita tak mahu lari. Walaupun dia buruk teruk ni. InsyaAllah lah kan. Tidur ada lagi ke? Ya. Kat tepi lah. Cuma tukar tempat lah. Jangan berani sangat, jangan takut sangat betul. Abang Fuad tak tahu bubuh titik tu. Wah, kita duduk tengah-tengah. Kita duduk tengah-tengah. Kita jangan ranum sangat. Jangan kita orang jaga ni apa? Rapuh sangat. Jangan ranum sangat, jangan rapuh sangat. Jangan belagak sombong sangat. Kita dengar. Jangan terlampau takut sangat. Kita pun tak condemn mereka. Ya, betul. Mereka di alam sana. Kita berkongsi. Betul. Dan di antara mereka ada yang power. Betul. Bukan kata disebabkan mereka power. Kita nak meremehkan mereka. Tak. Bukan. Tapi kita pun macam baru kita lah. Kita bacaan doa tu kita yakin lah. kita kena yakin lah. Ampun. Semoga perjalanan kita selamat. Lampu semua habis. Lampu dah habis sangat. Sekali kita nak turun ni. Okey. Dengar orang kata lah dia pendendam. Saya pun tak study. Slowkan sikit. Tutup. Tutup. Dah, slowkan sikit lah. Slowkan sikit. Untuk dia. Macam cantik. Duduk ke bawah sikit. Terang kan? Tu merah. Jauh lepas dia. Agak. Suluh sini. Lagi. Okey. Saya pun tak pandai. Ya. Kita punya sahabat apa? Menggamung kata, dengar orang kata lah dia pendendam. Saya pun tak study banyak sangat bab celah hack ni. Betul ke Ustaz? Ada orang kata celah hack ni sifat dia pendendam, dia akan ikut kita balik. Ada. Tak kan? Tak ada lah. Ustaz kata okey lah. Keluar dengan seluruh hantar, kemungkinan nampak sipi-sipi. Bagi yang mana baru masuk kita punya kedai, kami daripada tim Hei Mambang, paranormal Hei Mambang. Abang Awi dah 1.5. Kita akan ajak saudara pergi luar. Dua? Yes. Macam lama sangat lagi tu. Alah, setengah jam je. Sebab macam dia bawa balik. Mel review torchlight pakai jenis apa? Oh, torchlight tu bukan siapa. Torchlight tu brother sotong kita punya. Brother sotong kita punya. Tu nama apa? Nama Syak apa dah? Syak Maidin. Syah Maidin. Smiling Syak. Ismail Syah. Ismail Syah. Apa jari? Di mana-mana apa? Apa? Beg kuning ke mana-mana? Dekat Temu. Temu ke apa? Oh, tak boleh ya? Ismail Syah. Okey. Nama macam orang Melayu pun. Ada yang sampai lagi tu. Tu saya ada rasa something. Patut sekarang. Saya ada rasa something belakang saya. Okey, tak apa, kita teruskan. Bagi yang mana baru masuk kita punya live, kami tim Hei Mambang Paranormal. Okey, tim kami ni berkonsepkan kami akan merasai keseraman. Ya. Tempat-tempat, lokasi-lokasi yang follower kami bagi. So kami akan pergi ke tempat tu. Kami akan ronda, kami akan round, kami akan cari kisah dia. Kami akan tanya orang tentang sejarah tempat tu. So kami akan main. Bila kami akan main, explore. Semasa kami explore tu, kalau kata kami terserempak dengan apa-apa, ternampak apa-apa, Itu nasib lah. terdengar apa-apa, terbau apa-apa, itu bukan dibuat-buat. Sebenarnya itu bukan dibuat-buat. Kami bukan satu tim paranormal yang berkonsepkan uji nyali, yang berkonsepkan prop, yang berkonsepkan seru. Kami bukan macam tu. Kami nak cari yang original ni. Kita kalau macam contoh lah sini Rory ya. Sini orang kata apa ada coklat hack. Sini ada coklat hack.
kita tak payah tadi kalau kita lah nak cari followers yang ramai. Kita nak buat kata apa, kita nak buat prop ni semua. Kenapa kita tak beritahu kat mereka kita bawa lah. Kenapa kita gantung tu depan ni? Dia lah. Biar bagi nampak tu Tapi sepanjang yang dah mengikuti Hemambang setelah berapa belas episod, saya tak rasa hampa jumpa lebih daripada 2 kali atau 3 kali yang nampak di dalam kamera. Apa tak nampak? Sebab apa? Memang kita tak pernah pakai prop-prop ni. Tak pernah. Kita tak Dan pakai. takkan pakai. Betul. Takkan pakai. Kami hanya cari pelantar saja, betul. Oh, Cik Mi dalam ni berani Ni biasa. Hari tu aku minta sikit tak bagi. Minta apa? Apa? Saya minta jubok main sikit. Tak boleh Saya minta setahun sekali pun. Ni jubong saya. Okey, lagi apa Boy? Okey, dan lagi satu. Bagi yang baru kenal kami, kita bukan famous. Kita tak memang pun. Yang baru kenal kami, jangan lupa follow kami punya official account dekat TikTok, Sembang Kemas. Sembang Kemas. Dan bagi siapa-siapa yang nak masuk kami punya grup Wasabi Fans Club Sembang Kemas, boleh DM account ni Habib Hassan, bagi nombor phone dan nama, saya akan invite masuk dalam grup tu untuk merapatkan silaturahim sama kita lah. Dekat mana tu? Dekat Perak. Kalau nak kru pelakon abang main, saya nak suggest ada seorang tu pengarah. Awi dengan jumuk official trader. Okey, dia lagi satu orang kata apa tu, depa yang ada dalam grup ni, yang grup Sembang Kemas tu, grup fan ni. Hampa try tanya depa ni modul tengah menonton ni. Hampa try tanya depa berapa have fun yang di dalam grup tu. Pagi, petang, siang, malam depa ni semua post macam-macam lah. Kita tak kisah. Kita tak Mereka nak sembang. Betul. Cuma saya larang 2 barang. Apa tu? Jangan bubuh 2 barang ni. Apa? Nampak? Amaran satu jari straight. Satu lagi jari bengkok. Ada kad. Saya ada kad tau. Ada kad. Saya parking senang tau. Saya tak payah cari. Ni naik bas free. Bulan dapat 200 Lebih. Lebih. Lebih Baru main lagi. Dia belah kiri saya ni. Ada barang yang belah kiri. Belah belakang saya. Dia duduk rasa panas belah belakang ni. Ada lagi kata dia. Okey. Dalam grup Wasabi Fans Club Sembang Kemas, 2 barang yang saya tak bagi masuk. Jangan share isu-isu politik dan jangan share video-video blue Pornografi pornografi. tak boleh. Jangan. Saya cukup marah ni. Saya tak suka. Saya tak suka. Tapi kalau ada tokan yang nak share direct ke saya, tu kita suka. tak ada masalah. Tak ada masalah, tu boleh. Sebab tu personal. Mereka tak boleh marah. Itu urusan peribadi saya. Ni kalau ada boy ni dia memang check phone ni juga. Tutup lampu 2-3 minit ke? Boleh. Okey. Ada berasa apa-apa ke babi belah kanan? Belah ni, belah kiri saya. Belakang, rasa panas. Okey, depa nak suruh kita tutup lampu. Okey, kita boleh tutup lampu. Okey, kita tutup lampu dah. Ustaz ke? Dia temu yang tu. Kami nak tutup lampu ni dulu. Okey. Okey. Personal boleh. Okey, kita tutup lampu. Satu. Tolong set time 1 minit. 1 minit. Tutup apa ni? Tutup. Tutup. Nampak saja. Ya ke? Oi, tutup bau. Bau kuat. Bau di belakang saya kuat. Apa bau? Tangan Awi dekat mana tu? Kau boleh lampu. Okey, cukup sebenarnya ke belum? Cukup dah. Baca komen. Komen yang dekat sini. Okey, buka. Alright. Belum buka telefon lagi. Komen. Telefon tutup. 0803. 0803. My birthday. Okey.
Wow. Happy birthday to you. Dah cucu lah. Grup fan club tu untuk lelaki saja ke tak? Perempuan pun boleh. Azazia. Stiker share boleh. Stiker jangan hantar stiker lucah. Tak, saya tak setuju, saya tak bagi sebab dalam grup Wasabi kami ni ada perempuan. Perempuan tak boleh lah. Stiker lawak-lawak tak ada masalah. Kita nak melawak tak ada masalah. Okey. Cuma jangan hantar barang lucah. Hantarkan saya tak apa. Hantar boleh Boleh. Okey, siapa yang nak join? Apa DM sekarang akaun ni? Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke. DM akaun Awi Hassan sekarang ni, bagi nombor telefon dan juga nama penuh serta surat mana. Hai Memang kat mana tu? Dekat Taiping. Kita ada kat Taiping. Siapa suruh kata? Kita ada kat Taiping. Jadi inilah yang mana baru masuk, yang mana baru mengenali kami. Tim Hei Mambang Paranormal anak syarikat kepada Sembang Rahmat. Cik Muhammad betul. Jadi konsep kami bukanlah satu konsep yang seru uji nyali pakai prop kan. Kami lebih pada nak explore dan merasai. Kita nak tanya salah seorang kru kita, mungkin mereka ada mereka ada apa nampak apa-apa ke, rasa apa-apa ke. Okey. Kita panggil ustaz kita lah. Sebab dia pergi halau tadi. Dia yang halau bang. Ustaz. Tak boleh. Boleh? Tak, kalau tak mau tunjuk kau pun cakap daripada belakang. Boleh? Cakap. Oh, ustaz tengah duk ejah janda. Jangan apa nama tu. Taiping kat mana? Dia kat mana pasal ni? Simpang. Dekat Simpang. Nama lagi. Okey, Bawi. Okey. So kita pun dah 140. Yes. Jadi conclusion kita nak kena Conclusion tu apa macam? conclusion tu bukan mencarut. Conclusion tu dia macam dinner plate. Dinner plate. Kita pergi nak makan ayam goreng berapa kan, dia ada dinner plate. Oh, snack plate, dinner plate Ya, tu. itu dah conclusion. Dia bukan snack plate lagi RM15 lah. Bukan. Lebih. 12.9 ke? 17.9. Beli rumah tu. Macam mana tu? Okey ke tu? Okay. Okey ya. Okey ke? Aku dah pagar. Dah bagak lah. Okey. Conclusion. Okey. Abawi dulu lah. Saya dulu. Okey. Dah mahal ayam kecil. Jangan ada benda nak peluk tengok salah seorang. Jaga ada benda nak peluk. Tengkok. Salah seorang. Jaga ah. Tak apa, kita minta ustaz kita. Ada orang kata ada barang nak peluk tengkok ni. Salah seorang. Salah seorang. Tolong cek Ustaz. Macam lah. Apa ni skop peluk bang. Okey. Jadi bila saya sampai kawasan ni, macam mula tadi saya cakap lah, dia ada 2-3 halangan. So bila kita nak ke satu lokasi tu, bila kita ada halangan ni, dia nampak macam Allah cantik lah tempat yang kita nak main ni. So jadi bila kita dah sampai, betul lah dia bawa kita ke tempat yang betul lah, di kawasan dia tu ni. Tangan saya bertebal lah. Okey, tak apa. So mula-mula kita sampai, saya tak berapa selesa sebab kawasan ni keliling dia tu tak taman perumahan. Taman orang Orang perhati kita. Orang ingat kita ni buat barang tak elok lah, kita nak pecah masuk apa saya semua. ingat kita nak pindah sini. So saya tak berapa selesa sebenarnya. Jadi itu yang kita pergi blok ke belakang. Ya. Untuk tak mau dengar sangat kita punya suara ni. Betul. Dari awal kita masuk blok pertama, blok kedua ni blok ketiga. Betul? Blok ketiga. Blok pertama, blok kedua saya tak rasa apa. Tak ada apa tu. Blok ketiga, bila kita naik tingkat pertama ni, bawah sikit. Kita naik sampai sini. Sini kita penamat lah. So sini bila bau kepok bau tu yang agak kuat. Dan kita minta ustaz kita cek, katanya dia ada di sebelah sini, dia ada menu. So ikutkan sebelum kejadian ni, saya nak bagi 4 per 10 kan. Ya. 4 per 10 kan. Tapi bila dia belanja sikit lah, bukan banyak sebenarnya, dia belanja sikit kan, saya tambah 2 poin lagi lah, 6 per 10 lah. Keseraman, tahap keseraman tempat ni 6 per 10. 6 per 10 lah. Sikit kot tu. Marah dia ni.
Dah okey lah daripada saya tak bagi dia tu. Betul ya? Ha. Tak mau tanya saya. Dah meh. Sebab dari dulu lagi hang selalu dipinggirkan. Saya dipinggirkan. Jadi saya susah nak pinggirkan. Mula-mula lah dua depan, lepas tu dua belakang. Tapi saya cukup fed up lah semalam. Kenapa? Pasal apa dia crack tu sangat? Aku semua betul lah. Dia orang kata bau keluar. Okey, nampak. Macam mana hang punya pendapat lah. Disebabkan hari ni semua rasa kita tu adalah sama. Maksud dia kita ada halangan di hadap mula-mula. Tapi dia ini blok yang terakhir yang baru kita rasa. Dan kita baru kampung baru yang sangat kuat. Saya bila tadi Fendi kata apa nama Fendi? Fendi kata baru kampung baru, saya teringat Parlimen tadi kata. Bila baru kampung baru ni maksud dia Chocolate Hack ni dekat yang kita. Jadi saya bagi 8/10. 8/10. 8/10. Disebabkan bau. Sebab apa dia? Saya bagi 6 lah dia kata apa? Ha? Habis nak tanya nak bagi berapa? Tak banyak. Saya bagi 8/10. Punya tak mau bagi. Jangan ikut aku lah. Motor je tak? Tak motor. Okey. Dia dah tak motor. So 800. 8/10. Oh, dah. Rasuah Hawaii. Rasuah Hawaii. Ha? Rasuah Hawaii macam mana? Ha, dah pakai lah dengan celah ni. Kan? Benda nak kena rasuah orang cukup. Ambil. Itulah saya kata dengan depa ni bukan boleh layan sangat. Depa minta lebih. Tak payah bagi rate baru boleh marah. Betul lah 800. Okey, ada salah seorang kru kita nak ulas dengan bapa. Okey. Jadi Kita Fendi tu, lepas tu kita bagi sotong. Sotong dia jarang ulas. Kita bagi dia ulas. Okey, kita bersama dengan Assalamualaikum. Bapak. Assalamualaikum. Allah. Perjalanan kami hari ni cantik. Allah. Cuma ada halangan macam mana Bawi dengan Ahmed cerita tadi. Apa nampak ah? Nampak saya apa? Banyak apa pula? Saya tak kata ke hang. Saya cuma tanya nampak ke tak? Takut lighting tak pergi ke hang? Sebab saya takut saya blok. Kan bukan saya menghina hang macam Afi hina malam kita tadi. Okey. Kurang je lah. Puas. Dia kata nampak mata ya. Okey, mata cukup. Mata cukup. Mata turun ke hati. Yeah. Okay. Sampai sini tadi, blok pertama macam mana masa semua memang tak ada apa lah. Tak ada rasa apa pun. Cuma di blok pertama tu masa naik atas ada sikit rasa. Sikit saja. Usi je. Lepas tu kami dah turun, kami main naik blok kedua ni. Sampai di bawah, saya Zalik. Naik tingkat satu, saya dah ramai lagi. Nak bawi semua tahu lagi dia main. Sikit saja. Dia bagi api, bagi api dia bagi kat bawah. Saya rasa lain lah dengan rasa sejuk, dingin sikit-sikit. Sampai kat atas ni, terus main masuk bilik ni, bau kepok bau. Bau kepok bau yang sangat kuat. Jadi dari segi tahap keseraman tempat ni yang kita bau kepok bau ni, Kalau buat saya tengok ustaz ni, saya bagi 10/10. 10/10. Ya. Sebab dia pergi tengok. Saya tengok ustaz ni. Nampak je lah. Atas lumbung. Tak nampak je lah. Tapi saya dapat rasa sebab saya tak boleh tengok. Jadi saya boleh rasa. Ustaz bagi saya rasa, saya buka 10/10. 10/10. Dia sangat tinggi. Dia peluk dari boleh pergi 2 tiang. Dia besar. Jadi tak salah saya bila mahu tu. Tak salah. Dia suka. Dia suka. Ada orang kata pembawa budak tu, wait. Siapa nak kata Fendi? Hello. Okey, tahap keseraman yang hang bagi 10/10. Ya. So bermakna memang orang panggil apa? Angker. Angker. Keren. Sebab kan dia punya buk kepok baru sampai lah dia hilang. Tadi dia hilang Ustaz. Lepas Ustaz musik. Lepas tu dia main Ustaz tambah dari dalam ni. Buk tak hilang lah sampai lah. Okey Ustaz. Kalau Ustaz dah tunjuk muka apa Ustaz cakap kan? Cakap bagi dia. Duduk dekat ni, duduk dekat sikit. Duduk dekat sikit bagi dia. Cakap. Oh, mudah. Cakap pakai mulut lah. Saya tak bisa malam Ustaz tau. Jangan sampai saya malam Ustaz. Ya, lalu. Leceh. Okey. Ini yang malam bagi tu kan? Kan? Sama lagi.
Semua cermin. Bukan. Dah ni, ada orang komen. Allah Ustaz pun. Okey, Mai, nak tanya. Boleh. Dari segi tadi, daripada yang saya suruh Hafiz cek tu. Okey. Okey, dia ni nak tunjuk apa sebenarnya kat kita? Dia nak beritahu lah kata bangunan ni dia punya. Okey. Satu bangunan ni dia. Bangunan ni dia punya lah. Ni bangunan ni blok ni kan? Blok ni dia ada penghuni kat sini lah. Okey. Jadi dia nak tunjuk lah. Dia nak tunjuk tu dia nak kata yang kita nak sebut dia tu, dia ada. Jadi apa yang kita dengar selama ni, orang duk kata memang bangunan ni ada chocolate head, betul ya? Betul ya? Memang betul dah. Yang ni bukti dia. Nombor lagi kuat. Cuma dia tak tunjuk kepada semua orang. Dia akan tunjuk kepada salah seorang. Ustaz lah. Dia tunjuk selamat, dia tunjuk saya. Okey, nak jadi cerita hari ni. Sebenarnya kami nak pergi sekali. Kami nak pergi sekali 2 biji kereta dengan Ustaz sendiri. Tapi Ustaz dalam tugasan dia balik lambat. So kami bergerak dulu lah. Kami kata ke Ustaz, tak apa nanti Ustaz main. Pohon saya belah kanan, panas kan? Ustaz main sendiri lah ni kan. Ustaz ni dia punya share, dia main dia motor. Tak sampai setengah jam. Tak sampai sejam dah sampai. Yang kami naik kereta tu kami bergerak awal. Tak sampai lambat. Kan? Tak guna Itu Ustaz. dia ada Dia kalau buat bumi kau. Dia lipat bumi kan. So nak jadi cerita, orang kata apa, selama ni dia jarang ikut. Jangan ikut. Tapi malam ni nak ditakdirkan dia pun main. Ustaz main. Dia boleh bantu kita. Okey, Ustaz. Ustaz dengar tak saya sembang ni? Dengar. Saya dah mak tadi. Saya tak kisah balai Ustaz. Jangan sampai kali ni pecah sejarah hidup saya balai Ustaz. Dengar. Okey. Lalu ni barang kat mana? Dalam bilik? Dalam bilik kecil dengan tadi. Okey. Lalu ni dia punya status macam mana? Dia dikurung ke? Dia turun. Dikurung lah. Sementara kita duduk kat sini. Sama kita buka balik. Saya buat balik lah. Okey, macam tadi ada saudara kita bercakap, Panglima Bertaji. Dia kata kat kita, tadi balik jangan lupa ambil tanah setengah, tanah kat sini lah. Lepas tu, yang apa? Bawa kereta buang kat tempat dia. Masa nak buang tu sebut, hang balik tempat asal hang. Paling mau tadi tu orang komen balik, kami takut lupa salah buat sikit. Panglima Bertaji Lagi tu ramai lagi ikut. Kau buat tak perut lah. Betul ke? Betul ya? Bukan kita nak kata tak betul. Nak tahu. Pendapat Ustaz. Ustaz. Dia daripada segi apa yang kita belajar, apa yang pengalaman kita lah, benda tu betul. Sebab apa? Sebab kita ambil barang dari tempat dia. Dia mungkin ikut kita, tapi ikut kita tu, kita tak ambil salah satu barang daripada tempat dia. Dia akan ikut kita. Jadi bila kita ambil barang daripada tempat dia, mungkin sebab dia ikut kita tu sebab kita ambil barang dia. Jadi bila kita buat, dan dia pun patah balik lah. Dia patah balik lah. Jadi barang tu sebagai media sajalah. Media. Yang ni bahasa perawat. Medium. Bukan. Media. Media. Kami panggil media. Media. Bahasa perawat. Bahasa perawat. Hang Saya perawat. perawat. Mai boleh ilham tu. Saya perawat. Good, you know. Okey, Pak Ngah, terima kasih. Allah kata hati-hati bangka pula balik lagi. Ya, terima kasih Pak Ngah. Okey, nak minta Ustaz cek ke? Masih apa lampu padam buka. Ada kali gangguan. Tolong buka balik lampu tadi. Boleh lah. Weh, ini jangan main betul ni. Dalam ni memang terkejut gambar hitam lah. Tekan sungguh. Okey, di sebelah kiri saya. Bahu belah kiri saya, belakang. Dari tadi ada satu haba yang sangat panas. Ada barang lah. Apa Tolong cek. Ni barang lain ni saudara. Bukan yang kena korong ni. Ada lagi satu dekat wan. Tadi siapa pegang beg ni? Beg petak. Dalam beg. Oh, dalam beg Fendi. Dia macam yang kawan-kawan kan ni. Yang tak bertuan lah. Betul kan. Belum halau kan? Dengar balik cek. Okey. Tolong halau kan? Belum halau Ustaz. Halau kan? Kalau ada kat saya pun tolong halau. Dengan ni minggu ni saya. Tak ambil video dulu lah. Jangan lah. Buang.
Tapi mana? Duduk dekat ni. Tapi mana? Jangan sampai saya buat live saya panggil itu. Dah bawa. Bawa. Jangan sebut. Dalam. Jangan sebut. Minta tips kan? Okey tak pandang. Okey, clear. Clear. Okey Okey. Kita nak panggil sotong. Tapi tak Panggil. Okey. Untuk Penutup. Berapa yang Ustaz rasa? dia punya kekerasan tempat ni. Kekerasan ni kalau kata kita tengok di kawasan bawah ni tak ada apa pun. Kalau main orang kata kita tidak seorang-seorang pun tak ada apa. Lagi ni kan. Tidak seorang-seorang lah. Contoh macam tu lah kita main. Seorang-seorang kan. Seorang-seorang tu macam tak ada apa. Tak ada apa sangat lah. Tapi bila kita naik di atas ni dia tu orang kata dia punya vibe tu ada. Kau sama. Kayak betul. Dia punya vibe tu macam orang kata apa? Kurang lah. Tapi bila di atas ni kita ni lah kita rasa lah dia punya ni kan. Dia punya So di atas ni saja saya nak minta Ustaz bagi rate berapa yang Ustaz bagi? 5 per 10 ke 10 per 10 ke? Saya kira orang kata dia pun Piau lah. dia boleh dengan tahan, boleh tahan lah. Memang waktu ada penghuni tu memang dia memang ada di sini lah. Penghuni dah. Dia dah di sini dah. Dia ada di sini. Bantu boleh tinggalkan, dikosongkan. Okey, saya nak tanya last lah sebelum saya tunggu Ustaz. Tahap kekerasan tempat tu Ustaz. 9 per 10. 9 per 10. So jadi Ustaz pun bagi 9 per 10 memang angka lah. Dia ni lah sebab memang makcik-makcik mah dekat tempat dia sekarang. 9 per 10. So terima kasih Ustaz atas kerjasama yang Ustaz bagi. Terima kasih. Jadi balik dengan tuan sabun ya. Alright. So kita nak panggil lagi seorang last sebelum kita nak tutup. Dan live ni kita akan tutup di bawah lah, di bawah. Antara cameraman kita tak bisa main kan. Kepada Okey, kita punya fan. Sotong. Bagus. Ini antara orang kuat kami lah. Orang kuat kita. Cameraman kami. Bagi rating sikit ya. Okey. Kita panggil dia sotong lah. Sotong. Kita panggil dia sotong. Ada panggil Syah. Ada panggil Jebat. Ada panggil Palimau Taji. Ada. 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 Dia mepek kan. Aku dekat tu kan. Tina. Jangan sama. Bukan di sini, bukan di sini. Di mana tu kan? Okey. Kita panggil Sotong lah. Sebab saya dari dulu saya kenal saya panggil Sotong. Dia biasa dukung saya tau. Kami training saya dulu. Dia dukung saya. Dia nak babi lawan. Dia pergi tengok awak. Tengok lah. Dia antara saya punya peminat pertama. Pasal tu dia seorang yang kenal saya. Sebelum saya famous kan. Kau squid Dia ada. seorang di mana. Sotong ring ke apa ni? Kau kan? Nama dia betul-betul ada lah. Kita tak mau dah sebut kan. Okey, Dia orang Sat. sotong. Thank you cameraman. Suluh jumpa flat. Pasal apa hang suluh jumpa saya? Pasal apa hang kalah kamera kat jumpa saya? Apa ada nama Tak nak macam ni. Nak suruh bawa depan betul. Hang boleh angkat sikit apa? Tak ada no. Dah hang kalau hang nak jumpa saya. Hang apa? Saya seorang yang belapang dada. Dia dulu bila tengok. Suka tak? Suka tau. Okey. jumpa orang weh halui. Saya special sikit. Genetik saya jumpa dia Dia jenis flat. flat. Dia jenis flat. Mulut kecil. Macam dah tulis. Ada orang jerit lah. Sebelah kan? Okey. Sotong. Daripada perjalanan awal tadi sampai kita sampai ke sini, apa yang hang rasa? Apa yang hang nampak? Apa yang hang bau? Apa yang hang dengar? Kita cerita masa sampai sini lah. Okey. Atas kita tanya semua orang ni. So sini lah ni, kawasan ni lah. Saya daripada tadi masa masuk first yang saya family buka pintu lah, dah tak pelik lah. Macam lah. Bila pergi ke blok pertama, blok kedua, saya rasa biasa lah kan. Bukan kita beragak, ni apa yang kita rasa. Masa biasa. Sebab saya ni jarang nak rasa takut. Bukan nak beragak. Tapi bila dia bagi tanda, ada bunyi dekat pokok, ada bunyi benda kat bagian itu, dan dia bau, itu saya tahu. Mungkin aku cakap beragak, mungkin hati aku cakap beragak kan. So memang ada bau lah. Bau kat bawah. Dan tekak saya sakit disebabkan bau ini. Ya. Maksud dia kuat kan. Ya, sampai sakit tekak. Okey. Pernah bau macam ni tak? Sebelum ni? Sebelum ni. Pernah bau masa ada kematian betul lah. Kematian betul.
Tak kira nak Betul. dapur minyak wangi kan. Tapi benda tu agak menakut juga kan. Yalah. Benda-benda macam ni bukan Tak sepatutnya buat kat sini. Tak sepatutnya. Tak sepatutnya buat kat sini. Dia tak ada bunyi. Satu pelik dia, orang dah tak duduk. Kalau orang duduk tu mungkin lah kita kata tingkat 3 ada kematian ke apa. Kan kita tak tahu. Tapi masalah tempat ini dah ditinggalkan 10 tahun. Tapi bau kampung bahun. Dan on off. On off. Dia P-Mile Okey. Tahap keseraman yang Sotong bagi selepas kejadian ni. Okey lah, macam tadi yang cakap kan, ada pergi untuk lagi di bawah. Ha. Sebab itu pun takat gambar pun dia punya tahu juga. Bagi sinar. Indah maksudnya kan. Aku pada duduk indah dulu. Lupa nak tengok lah. Okey, tahap sama saya 6.5 lah. 6.5. 6.5 ada point tak? 6.5 okey lah. Lebih kurang saya lah. Lebih kurang saya lah. Ya 6 per 10 lah. Dan saya tertarik dekat sini, kat luar straight lah. Kenapa? Saya keras dulu tu. Saya rasa macam orang doktor Fati. Mungkin Mungkin ya, mungkin tidak. Sebab kita bukan boleh nampak. Boleh, kita biasa. Tapi kita ada kita punya jeria rasa. Cameraman nak tanya, seram duduk sini atau seram lagi kat Abawi? Tak boleh cakap orang takut. Hang jawab elok-elok. Ni, dah lama tak cari mangsa ni. Okey. Saya lebih seram masa duduk dengan POK tu sebab saya boleh angkat lah. Saya okey kan? Okey ya, kadang-kadang kejar sikit nombor lah. Okey, so Buang penutup. buah penutup. Kita pun Nak tamat dah ni. pukul 2 lah. Dua. So kita akan turun sampai ke tempat kaki. Lepas tu kita akan off. So kita akan off live kat sana. Jadi jom kita clear. Kita keluar dari depan ni. Okey, tapi untuk yang kali terakhir ni kita nak meninggalkan tempat ni sampai ke tahap ni, sampai ke time ni masih lagi bau kampung bahun tak hilang. Alright. Okay. Jom kita turun pelan-pelan ke bawah. Boleh pakai lampu. Sangkut ya? Sangkut. Kulit yang lagi sama. Kulit apa ada muka? Belum? Tolong tu. Okey. Jangan tanya betul, banyak kali tanya dia takut. Baik tengok bawah. So barang tadi tu Ustaz beritahu tadi, barang tadi tu dia bertengek dalam mumbung. Main dekat sini. Tolong dulu Pak. Dia bertengek atas mumbung ni. Atas ni. So ni bilik dah ni. Ni bilik dah ni. Kena ikat kan? Ni masih kena ikat lagi. Lagi baru Ustaz kau. Okey. Jom kita turun pelan-pelan balik. Tengok prepare lah. Bawilah dulu. Apa-apa jadi kena dia dulu. Jangan lepas tengkor. Orang selama ni orang duduk peti diri, dia tak peti diri. Apa salah saya seperti ni? Apa salah yang ni dia peti diri? Kat sini tak bobo ni lah. Patutnya Maksudnya kalau nak bobo ni ada biar bawah tu. Kita belanja atas saja. Cih, ambil dendam kau. Amin. Cerita 7 perhatian. Amin. Jangan duduk tu lagi dia lagi. Aduh lambat masuk ni. Ayo dah pukul 2 dah. Memang lambat lah. Okey, kat mana sana? Tengok. Dan kiri. Dah kiri lah. Kiri straight. Kiri straight. Bagus tak? Tak ada lampu lah. Lampu. Lampu lah tu. Bagi kat bawah. Bagi depan tu. Tak nampak apa depan.
Oh, yang bijak kacau. Yo, nyuk punya berat tau. Berat tu. Tu dia ketuk 1000. Berat dosa Punya berat dosa ni. Tu jalan ni guard tau. Ya. Kita duduk mana ni? Kita duduk di atas. Sini ya. Okey. Followers ah. Lampu tu belakang. Belakang sikit belakang saya. Saya nak tanya hampa lah. Kru-kru ni. Tadi dahan ni ada kat sini? Ada. Saya tak pasal tu. Saya tersipok tadi. Yes, betul. Ha? Betul ni. Ada. Okey ya. Okey. So kita tunjuk last ni. Last di Ustaz mana Ustaz? Ustaz, dia di mana? Di sini ya? Sini. Kanan ni. Dia di sini ya. Okey, di sinilah yang tadi Ustaz bagi tahu, dia bagi tahu kata ini dia punya tempat. Ini dia punya tempat. Jadi Quarters yang dah ditinggalkan. kata dia kan. Jadi 10 tu lebih. Mungkin lebih. ya, kita pun tak tahu. PJ, terima kasih PJ. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Jom. Let's go. Okey. Oh. Jangan bunyi-bunyi dah ni. Bapak itu di bawah, bapak kanannya. Baik tengok bawah. Ya. Depan jaga lubang. Ini dah ha. Blok dia ha. Okey, Ustaz dah dendam satu tanah kan? Ustaz. Okey, ada orang tanya. Dah dendam belum tanah? Okey, lagi off record kami akan buat lah. Kami akan buat lah, kita tak off duduk record. di sini lah ha. Jangan duduk dulu. Sini ya. Sini pun tak ada apa ha. Sini ya. E. Blok E ya. Paling hijau. Bermaksud Ada yang paling belakang. Ha? Ada yang paling belakang. Ada paling belakang. Maksud dia ada di sini sebelum orang keluar lagi. Ya, ada ya. Sebelum buat bangunan dia. Tak mungkin ada tapak. Blok ni macam panjang sama tau. Sama. Nampak macam panjang tu. Dia buka nampak. Sama lah. Apa dia tu? Apa? Sampah. Ya, Hindu mabuk tu. Mabuk jangan macam orang cukup. India. Bawah, lubang. Okey. Jadi tak hero ya. Jadi misteri yang orang duk cakap di sini, Okey, abaikan bunyi tadi tu. abai Sebab ada orang mabuk. macam tadi kami katalah, tempat ni dia sebenarnya di hadapan taman rumah. Kan? Lepas tu bab orang duk kata. Bab orang duk kata di tempat ni ada chocolate hack. Terbukti memang ada lah. Cuma kita tak nampak mata kasar. Ha? Pasal apa? Tak lampu ni. Tak apa. Tak hati tutup. Bukan tak hati. Jari saya besar. Jari besar. Alright. So terima kasih semua yang mana support kami punya Hemambang Paranormal. Ya? Ya. Okay, thank you bang. Okay, right. Apa? Dapat tak bang?
Dah, kita main explore saja. Kita tak cari hantu eh. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, so apa Bisa. tadi? Ha? Saya cakap apa tadi? Jari besar. Jari saya besar. Itu baru jari. Ya. Alright, kita lupakan bab jari. Lupa kan. Kita di sini kita nak penutup. Ha. Terima kasih semua yang support tim Hey Mambang Paranormal Betul. Terima kasih. daripada mula sampai sekarang. Ya. So minggu depan kita akan jumpa live Sembang Kemas Betul. dengan tetamu baru kita. Siapa? Jeng eh. Jeng. Ha. Jeng. Alright. Dengan topik yang baru. Ya. Jadi siapa yang belum masuk lagi grup fans club kami, Betul. tolong DM. DM saya Awi Hassan, nama dan number phone. Betul. Dan saya akan invite masuk Betul. untuk kita lebih rapat lagi kenal. So dalam grup tu kadang ada yang tak kahwin lagi, Ada tak kau ini? ada yang apa? Gatai. Dah dengar suara? Hmm. Kau suara apa? Tahu. Boleh apa? Tahu. Tapi tu dengar belah sini. Ha? Belah sini eh? Okey Ustaz. Kalau Ustaz. Ustaz duduk melihat tu. Dah lepas belum? Dah lagi eh? Lagi. Dah lagi. Okey. So boleh DM saya di akaun Awi Hassan, number phone dan nama. Terima kasih. So baju Sembang Kemas dalam proses. Dalam proses sabar. Ramai sabar. DM saya tanya Ramai pasal baju DM. Sembang Betul. Kemas. Dalam proses insya-Allah, sebab kami nak tengok detail betul-betul dia punya design, color apa semua. Kita tak mau buat satu design yang design tu hampa boring lah tengok. Kita pun nak bagi yang cantik. Sebab saya punya style memang kita main host. Tapi kita ada team. Kita ada team. Kita nak berbincang dengan semua. Betul, kita nak bincang Boleh semua. tak kita letak color hijau atas sini? Hang okey tak? Dia kata okey. Hang okey tak? Okey. Majority okey? Okey, lock Boleh tak hijau. buat muka saya di tepi tu? Contoh. Contoh. Di sini. Dia. Ha? Kelawak. Kelawak menjerit macam perempuan ah. Sial betul. Sial kelawak. Okey, so kita jumpa minggu depan Terima dalam kasih. live Sembang Kemas. Terima kasih semua Terima yang kasih. support kami, Ya. yang doakan kami. Jadi tunggu video seterusnya, video di quarters Pocong. Kita akan upload secepat yang mungkin, Yes. insya-Allah. Terima kasih kepada hangpa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye-bye. Kalau rasa bosan dan benggang,